Siasatan awal mendapati Polis berdepan kesukaran mengenal pasti suspek serangan anak bekas Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli di sebuah pusat beli belah di Putrajaya pada 13 Ogos lalu. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, siasatan mendapati rakaman kamera litar tertutup CCTV di lokasi kejadian tidak jelas sekaligus menyukarkan pengecaman suspek. Menurutnya, walaupun beberapa individu dikesan melalui rakaman itu, pengesahan lanjut belum dapat dibuat. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pusat Latihan Polis Pulapul Kuala Lumpur pada 17 September. Mengulas lanjut, Muhammad Khalid berkata pihaknya juga masih menunggu laporan daripada hospital mengenai cecair yang disuntik ke tubuh mangsa. itu berada siasatan itu dibuat oleh pihak hospital kan. Jadi kita mengesan tentang pergerakan itu dan kita pun sedia maklum bahawa ada beberapa individu yang kita kena pasti melalui rakaman, tetapi rakaman litar itu nampaknya tidak begitu jelas dan tidak dapat diketahui, tak dapat dikenali individu berkenaan.